Tahukah anda, kenapa pisang hanya berbuah sekali dalam hidupnya? Pernah tak anda terfikir, selepas pisang itu habis dituai, pokoknya seolah-olah mati dan tidak berbuah lagi? Hari ini, kita bongkar rahsianya. Pisang bukan pokok biasa. Walaupun nampak seperti pokok, sebenarnya pisang tergolong dalam herba raksasa, bukan pokok kayu keras. Itu sebabnya, setiap batang hanya hidup sekali untuk menghasilkan buah. Setiap batang pisang bermula dari akar yang dipanggil rizom. Batang ini tumbuh, berkembang, dan akhirnya menghasilkan bunga yang menjadi buah. Apabila buah pisang masak dan dituai, batang itu tidak lagi mampu menghasilkan bunga baru. Ia akan layu dan mati secara semula jadi. Tapi jangan risau, pokok pisang sebenarnya boleh hidup lagi melalui anak pokok yang tumbuh dari rizom yang sama. Anak pokok inilah yang akan menghasilkan buah baru. Jadi, walaupun satu batang hanya berbuah sekali, pokok pisang tidak punah begitu sahaja. Menariknya, proses ini juga sebabkan pisang yang kita makan biasanya tidak mempunyai biji. Pokok pisang telah diubah suai oleh manusia selama ratusan tahun supaya lebih mudah dimakan dan cepat berbuah. Dan kerana batang hanya berbuah sekali, penternak pisang mesti bijak menjaga anak pokok baru supaya bekalan pisang tidak putus. Jadi setiap kali anda makan pisang, ingat, buah itu datang dari pokok yang hidup sekali, berbuah sekali. Jadi, jawapannya, pisang tidak berbuah dua kali kerana batang pisang hanya hidup sekali untuk menghasilkan buah. Tetapi jangan risau, generasi baru pokok pisang sentiasa muncul dari anak pokoknya. Kalau anda suka fakta-fakta menarik macam ni, jangan lupa tekan like dan subscribe untuk video seterusnya.